Saya beranikan diri untuk tanya bos, bos minta maaf tapi kita kena cara kita tanya tu elok-elok lah, jangan kata apa ni bos dah pindah dah, petrol nak tambah lagi susah macam ni. Tu cara kita nak propose tu, kat sana kena belajar. Okey, kalau anda rasa anda nak minta sesuatu yang melibatkan kos tu, anda punya cara nak propose tu kena cara yang sepatutnya. Jangan macam tu. Memang bos pun menyampah lah, terus dia suruh you resign je. Betul. Jadi macam saya rasa benda tu patutlah untuk saya nak propose kat bos saya. Saya rasa saya patut minta sebab saya dah makan sikit senior gaji dalam kos petrol saya. Jadi saya tanya bos, polite way lah. Tapi saya rasa dia mesti okey sebab kita bagi point yang sepatutnya. Dia mesti tak boleh nak menyangka dah point kita ada fakta kat sana. Fakta, jarak dah bertambah, I kena ulang alik, I kena bawa kereta pula sebab jarak dia terlalu jauh, banyak lori-lori yang agak membahaya lah dia punya location tu. Agak gelap sikit, kalau malam tu gelap, jadi nak pergi pakai motor tak boleh, kena pakai kereta. So kita keluarkan kita punya fakta tu. Bos, minta maaf ya bos, saya ada sikit nak discuss dengan bos ni. Macam ni lah bos, kita dah pindah kat sini. Saya dah cuba 1 bulan dah. Saya punya bajet sebelum ni petrol saya banyak ni. Lepas tu sekarang dah jadi double lah bos. Boleh tak minta tolong bos add sikit saya punya allowance petrol bos. At least saya boleh backup balik lah saya punya gaji. Saya dah overspend. Sebab bulan lepas saya dah total dah extra 100, 100.5. Kita mention benda yang sepatutnya lah. Dan saya pun tahu bos dia takkan bodoh tau. Dia mesti boleh agak-agak boleh total punya. Dia tahu okay sebelum ni I punya location dekat A. Sekarang I punya location ada pindah dekat B. You punya rumah bos pun akan tahu kita tinggal kat mana kan. Okay, you punya tempat tinggal you dekat sini. Yelah memang betul lah dah jauh dah. You berapa you nak? Dia tanya ayat macam tu. Jadi anda pun janganlah nak ambil kesempatan kat sana mentang-mentang bos tanya berapa you nak tambah kat petrol tu. You janganlah add benda yang over. Agak-agak lah benda tu jangan terlalu over sangat. Nanti bila kita bagi amount yang kita rasa saya 2 cukup lah, 3 cukup lah, okey lah. Dia pun okey. Memang jadi sebab benda you tengoklah benda tu kalau betul-betul you perlu untuk discuss dengan bos, you perlu untuk tambah kat sana, bos takkan teragak-agak. Cuma you jangan main-main lah. You jangan cuba nak putar belik. Tu memang bos tak suka lah. Jadi saya ulang balik lagi sekali cerita belalang tu lah pada mereka yang mungkin terlepas pandang ke pasal cerita belalang tu. Okey, cerita belalang ni ialah ada seekor belalang ni. Dia terperangkap dalam satu kotak. Okey, saiz dia kotak beginilah tinggi dia. Sebab saya nak cerita berkenaan dengan lompatan besi belalang ni. Lompatan si belalang. Belalang kan dia boleh lompat kan. Ada seekor belalang ni, dia terperangkap dalam satu kotak yang